Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mulakan dengan pelan kunci. Pelan ini berfungsi untuk menunjukkan lokasi tapak projek dalam skala yang besar, dalam konteks bandar atau daerah. Dalam pelan ini, kita dapat lihat tapak projek yang terletak di Sungai Dua Pulau Pinang ini, dikelilingi oleh laluan utama seperti Lebuh Raya Selatan, sekolah, pusat membeli bela dan kawasan perumahan. Pelan ini sangat penting untuk mengenal pasti akses utama ke tapak serta untuk memastikan projek berada di kawasan yang mempunyai infrastruktur sokongan yang mencukupi. Seterusnya, kita lihat pelan lokasi. Pelan ini bertujuan untuk menunjukkan kedudukan sebenar tapak projek dalam kawasan kejiranan. Dalam gambar ini, kita boleh lihat jalan-jalan utama serta kedudukan rumah-rumah dan lot-lot berhampiran. Pin merah yang ditunjukkan merupakan tapak sebenar projek. Pelan ini adalah untuk mengenal pasti persekitaran langsung projek, termasuk akses jalan, bangunan jiran, kemudahan sedia ada, dan potensi kesan kepada kawasan sekitar. Ini penting untuk kerja logistik, keselamatan, dan penyelarasan dengan komuniti sekitar. Di samping itu, kita dapat lihat pelan tapak. Pelan ini, pelan yang paling terperinci, yang menunjukkan segala susun atur bangunan dalam lot tanah projek itu. Di sini, kita dapat lihat bagaimana bangunan yang dicadangkan diletakkan dalam kawasan dengan mengambil kira aspek seperti sempadan lot, laluan keluar masuk dan ruang pekerjaan. Fungsi pelan ini sangat penting untuk penetapan sebenar binaan, kerja penggalian, pembinaan asas dan pengurusan ruang kerja. Ia juga memastikan keselamatan dan aliran yang sistematik sepanjang tempoh pembinaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ruang tamu, di mana ruang tamu ini terletak di bahagian hadapan rumah bersebelahan dengan pintu utama, menjadikannya sebagai ruang pertama yang dilihat apabila masuk ke dalam rumah. Ianya berperanan sebagai kawasan sambutan utama untuk tetamu dan menjadi tempat pertama untuk berinteraksi sebelum dibawa ke ruang lain. Reka bentuk yang terbuka dan luas memberikan suasana yang selesa dan menyenangkan. Pemilihan lokasi ini juga memudahkan kawalan privasi kerana ini terpisah dari ruang keluarga dan juga bilik tidur. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ruang makan. Ruang makan terletak di bahagian tengah pelan rumah, bersebelahan dengan dapur kering dan berhampiran dengan ruang tamu, di mana susunan atur ini memudahkan pergerakan makanan dari dapur ke meja makan, menjadikannya lebih praktikal untuk kegunaan harian, dan ruang ini direka untuk menjadi tempat utama ahli keluarga berkumpul ketika waktu makan dan juga waktu sesuai digunakan semasa menerima tetamu untuk jamuan. Dan ianya membolehkan susunan meja makan yang selesa serta memberi suasana mesra dan harmoni. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang ruang keluarga, di mana ruang keluarga ini terletak di tengah-tengah antara bilik tidur dan surau, menjadikannya sebagai satu kawasan yang agak terlindung daripada pandangan tetamu luar. Ianya direka khusus untuk kegunaan ahli keluarga seperti menonton televisyen, berbual, berehat atau menjalankan aktiviti santai bersama. Kedudukannya yang lebih dalam menawarkan suasana yang lebih tenang dan juga privasi berbanding ruang tamu. Bagi bahagian dapur basah pula, ia merupakan ruang utama yang mana untuk memasak makanan berat. Dilengkapi dengan dapur memasak, hab sedotan asap dan sinki yang besar-besar. Jika kita lihat berdasarkan pelan rumah ini, ia juga dilengkapi dengan tingkap dan juga pintu folding door di mana ia akan menghalang udara daripada bahagian dapur ni keluar ke kawasan utama. Okey, untuk bahagian dapur kering berfungsi sebagai ruang untuk penyediaan makanan ringan ataupun hidangan segera. Kebiasaannya dapur kering ini terletak berdekatan dengan ruang makan dan dilengkapi dengan kabinet, peti sejuk, mikrowave serta sinki yang kecil. Reka bentuknya lebih kemas dan juga elegan, sesuai untuk menerima tetamu semasa jamuan ringan. Untuk bahagian ruang dobi pula, ia direka khusus sebagai tempat untuk menguruskan kerja-kerja berkaitan cucian pakaian. Jika dilihat berdasarkan pelan rumah ini, ruang dobi ini terletak di bahagian belakang rumah ataupun berdekatan dengan dapur basah. Ianya bagi memudahkan aliran kerja harian. Reka bentuk ruang ini menekankan fungsi, kemudahan akses dan pengurusan ruang yang cekap. Antara ciri-ciri utama ruang dobi ini ialah dilengkapi dengan kelengkapan asas seperti mesin basuh, sinki khas dan juga rak kabinet ataupun rak simpanan. Untuk slide kali ini saya nak terangkan tentang surau. Jadinya surau ini direka khas sebagai ruang solat yang tenang dan selesa untuk penghuni rumah dan juga tetamu yang datang.
Surau ini terletak pada bahagian berdekatan dengan bilik dan juga tandas yang lebih memudahkan dan dilengkapi dengan sejadah, rak untuk Al-Quran dan kelengkapan solat yang lain. Dan surau ini juga mempunyai penggunaan yang baik dan menambahkan keselesaan ketika beribadah. Saya mulakan dengan bilik tidur utama atau master bedroom. Bilik tidur utama ini merangkumi ruang tidur seluas hampir 14 meter dan tandas yang berukuran lebih 2 meter persegi, menjadikan jumlah keseluruhan lebih daripada 16 meter persegi. Reka bentuk ini menawarkan keselesaan eksklusif kepada pemilik rumah dengan akses terus ke tandas sendiri tanpa perlu berkongsi dengan ahli keluarga yang lain. Ruang ini juga cukup besar untuk menempatkan katil bersaiz king, 2 meja, almari pakaian yang besar serta masih mempunyai ruang yang luas di bahagian tengah. Pencahayaan semula jadi dan pengudaraan juga sangat baik, hasil kedudukan tingkap yang strategik di hadapan dan di sebelah kiri. Selain itu, di bilik tidur yang kedua. Bilik tidur kedua ini berukuran lebih dari 3 kali 3 meter. Cukup ideal untuk dijadikan bilik anak atau bilik tetamu. Ruang ini sesuai untuk katil bersaiz queen, almari pakaian dan meja belajar. Lokasinya juga berhampiran dengan ruang keluarga dan tandas. Ini juga memberi kemudahan harian yang praktikal. Seterusnya, bilik tidur yang ketiga. Bilik tidur ketiga ini juga sama ukuran dengan bilik tidur kedua. Berukuran 3 kali 3 meter dan mempunyai luas sekitar 9.3 meter persegi. Ia berada di bahagian hujung kanan rumah. Ruang ini sangat sesuai untuk anak-anak remaja atau anak perempuan kerana mempunyai privasi yang tinggi. Ia juga mendapat pencahayaan semula jadi yang baik daripada tingkap yang menghadap luar. Akhir sekali adalah bilik tidur keempat. Bilik tidur keempat ini mempunyai saiz yang sama dengan bilik tidur kedua dan bilik tidur ketiga. Bilik ini boleh dijadikan bilik tambahan untuk anak-anak atau bilik tetamu atau juga untuk bilik pembantu rumah. Walaupun lokasinya lebih ke belakang rumah, ia tetap mendapat pengudaraan dan pencahayaan yang baik. Seterusnya, saya akan teruskan dengan laporan keseluruhan projek, di mana projek ini melibatkan pembangunan sebuah banglo setingkat yang direka khas untuk memenuhi keperluan kediaman. Pada peringkat awal perancangan, tumpuan diberikan kepada susun atur ruang asas seperti bilik tidur, ruang tamu, dapur dan juga bilik air dengan pendekatan yang ringkas. Namun, seiring dengan proses pembangunan idea dan penelitian semula terhadap gaya hidup serta keperluan semasa, kami mendapati perlunya ada beberapa pengubahsuaian yang lebih menyeluruh bagi meningkatkan keselesaan, privasi serta nilai estetik bangunan. Maka, reka bentuk asal setelah diperhalusi dan dipertingkatkan dengan penambahan beberapa ruang utama yang lebih praktikal dan mesra pengguna. Antaranya ialah termasuk sebuah surau khusus, ruang keluarga berasingan dan juga pengasingan dapur kering dan juga dapur basah. Penyesuaian ini bukan sahaja menjadikan pelan lebih fleksibel dan memenuhi gaya hidup, malah ianya turut memberi ruang kepada kami untuk mengasah kemahiran dalam menyusun ruang secara kreatif dan juga efektif, serta perubahan dilakukan dengan teliti agar tidak menjejaskan keluasan binaan asal. Secara keseluruhannya, perkembangan projek kami ini menunjuk ke peningkatan yang positif dari segi fungsi dan juga nilai tambah, sekaligus memberikan pengalaman dan pembelajaran yang bermakna kepada seluruh. Antara cabaran yang kami hadapi sepanjang proses pembangunan projek banglo setingkat ini berlangsung, kami berdepan dengan beberapa cabaran utama yang memerlukan ketelitian, perbincangan berterusan serta penyesuaian reka bentuk secara kreatif. Antara cabaran yang dihadapi ialah pengubahsuaian reka bentuk asal, di mana penambahan ruang seperti surau, dapur basah dan juga ruang keluarga yang berasingan memerlukan perubahan ketara daripada pelan asal, dan kami perlu memastikan bahawa perubahan ini tidak menjejaskan keseimbangan ruang. Cabaran yang seterusnya ialah kesesuaian susun atur dan fungsi, di mana kami perlu memastikan setiap ruang mempunyai hubungan yang logik dan praktikal. Contohnya, kedudukan dapur basah perlu hampir dengan kawasan servis luar, manakala surau perlu diletakkan di lokasi yang privasi dan juga tenang.